Okey guys, pada tahun 2017 mungkin orang tak pandang sangatlah item gold bar 5 gram macam ni. Di mana 5 gram macam ni pada tahun 2017 sekitar RM1,000 je. Tapi pada tahun 2026 ni, nilai dia dah cecah 3,000 lebih. Nice. So, boleh kata nilai dia dah sama macam gaji seseorang lah kan. Gaji fresh grad dalam bidang engineer ke kan. Dah capai nilai tersebut. So, kenaikan sangat-sangat banyak dan saya rasa sangat-sangat boleh. Dulu orang tak pandang, sekarang ni macam orang tengok, oh macam high sangat-sangat nilai dia. Tapi sebenarnya masih rendah tuan-puan. Sebab emas boleh naik lebih tinggi lagi di masa hadapan. Sebab itu, kalau anda ada peluang, ada rezeki, ada duit yang nak disimpan dalam jangka masa panjang, boleh consider untuk simpan dalam bentuk emas. Tak perlu banyak pun tuan-tuan, boleh mula dari serendah RM100, boleh mula secara sikit-sikit. So macam mana caranya? Boleh rujuk pin video saya ataupun boleh tekan link saya dekat bio. InsyaAllah saya bantu anda sebaik mungkin. Alright?